cara minum madu untuk pesakit kencing manis. InsyaAllah kalau ikut apa yang saya cakap ni, InsyaAllah kencing manis anda boleh turun ke tahap normal. Bahkan dai insulin pun InsyaAllah boleh berhenti insulin. Kalau tak berkesan, tak sama macam yang saya cakap ni, duit saya balikkan. Tapi ikut cakap saya. Okey, mula-mula anda ambil lemon ataupun limau kasturi. Kalau lemon sepotong, sepotong. Kalau limau kasturi sebiji lah. Kemudian kita perahkan, kita masukkan air dulu. Air. Masukkan air dulu. Air suam aja Air suam aja. Kalau ada air mineral lagi bagus. Kira-kira segelas gitu. Kemudian kita perahkan 1 iris lemon. Jadi masuk sikit. Masukkan. Kemudian kita ambil madu tualang yang gelap. Yang gelap lebih sesuai. Sebab yang gelap ini kadar glukos dan fruktos dia lebih rendah. Itu beza dia. Yang gelap ni lebih sesuai. Bukan tak boleh, tualang emas pun boleh. Tapi yang gelap ini lebih sesuai. Yang saya panggil tualang biasa. Ambil 1 sudu. 1 sudu makan tu. 1 sudu makan. Ni, 1 sudu makan ya. Penuhkan 1 sudu makan. Okey. Kacau. Macam biasa. Kacau Okey. Kemudian kita minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Seterusnya minum sampai habis. Minum pada waktu pagi dan jadikan pengganti sarapan pagi. Maknanya lepas minum waktu pagi itu jangan lagi ambil sarapan. Untuk orang kencing manis memang dilarang ambil sarapan. Selepas minum ni jangan lagi ambil sarapan. Dan perut akan kenyang. Jangan takut. Pak ada yang tanya, boleh kenyang perut? Kenyang perut.